Okey guys, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di Kamal Fishing YouTube channel. Okey, alhamdulillah hari ni saya berkesempatan join trip candak sotong lagi sebab hari tu menjadi kita repeat lagi mai kat Kuala Dulang ni dengan boat ni. Boat sama juga. Boat Azli Legacy Sport Fishing. Tapi hari ni ada muka-muka baru. Tapi gaya lama ada lagi tu. Abang Azri ada lagi. Pak Azan. Tekong. Tu, tekong. Apit. Faizal ada kat belakang. Topik ada. Jom. Cuaca hari ni alhamdulillah. Tu, cuaca. Panas silau, terik elok lah. Okey, apa-apa pun jangan lupa like, subscribe, share Kamal Fishing YouTube channel. Okey guys. Subscribe. Okey guys. Jom kita tinggal ready lah. Tekong nak isi minyak apa semua. Pelabuhan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tahu lah. Jom. Tu. Kuning lawan dengan oren tu. Aku dah main putih. Mabuk. Dah buat pertandingan tak lawan. Kuning dia tak lawan lah. Yang kami lebuhkan diri dulu. Boleh. Pertama dah turun. Laju ayak. Kalau 3 kali. Kalau 3 kali. Lepas tu kayuh 3 kali nak. Ayak dah tutup robot. Kalah ha. Boleh kat belah ni dah. Kita nak jauh dah. Baca. Masuk robot. Kalau tak balik robot tu. Naik dah sotong pertama untuk trip hari ni. Naik dah kat depan, boleh dah kat tekong. Naik dah sotong pertama dah apa? Ada dah. Lacing. Kami duduk kat belakang ni. Tu, penuh dah rod tu. Hak kuning tu abang Azri saja pun dah 5 rod. Pakai topik, patu topik. Mi, Faizal, saya. Tu. Dah ni. Dah kanan bot. Makan lagi kat depan. Sudah. Hai. Lesen pertama kita. Alui. Lesen pertama dah naik. Lesen pertama dah naik dah. Cumi pun cumi lah. Masih mulut masih lemah. Buat si pun bukan sotong tu apa sendiri nak Nenen. Potong nenen. Itu potong nenen. Mahal orang. Sotong sama besar dengan apa umpan. Sama panjang. Aduh. Mahal ke? Alui. Lama janjat. Malam ni kita sama-sama umpan dah pun. Tengok depan nenek agak. Woi, berat. Berat. Melengkung. Padu. Alah, wrong species. Ni wrong species ni. Wrong species.
Kotor ni. Aduh, laku tunggu umpan ni. Oh, ketam pun kena tu. Ya apa? Oh. Oh, tu dia. Dapat lagi. Dapat lagi. Ya. Hehe. Tak. Oh. Tengok. Oh, naiklah. Totong pertama. Tengok muka orang newbie. Tengok. Boleh juga ada. Azif pertama. Tapi kena ada satu teknik yang salah. Kerap ni. Oh, topik pun. Mana beli? Oh, tu dia, topik pula. Oi, topik besar lagi. Wow. Kita pula mana? Tak ada tu. Naik straight macam tu berat lah. Ya, wow, naik lah. Hai, kerap sungguh lah orang tu. Tu kerap sungguh dia. Tak nak lepas tu. Hei. Kerap sungguh belah sana. Oh, depan pun mengecil-kecil tu. Oh, mengecil yang bagi tu. Belah kita slow gini. Kita ubah rapi tak bawah lagi. Oh, kita pula. Oi. Tu dia. Tembun. Oh. Dia tembun mai dah. Cik tembun. Dia galak. Makan bawah. Belakang pula bunyi pula. Alah lucu pula. Oh, tadi pula. Alah lucu juga kita pun. Belah sana naik. Oh. Belah depan naik. Kita lucu. Ni takkan lucu lah. Aduh. Buat atas lah. Ni pula. Oh, ada lekat. Kita lekat. Oh, lucu juga. Aduh, lucu juga. Oh, ni. Oh lah, tak lekat juga. Mana ada? Oh, betul naik. Oh, tu. Oh, ada galak dah. Ui,
Bagi zakat lah bahasa kita tu. Oh, masak. Oh, boleh tu. Pula topik pula. Oh, no stop. Ada ikut nak dah. Okey. Sambil kita candat, kita tahan ikan apa? Kapari. Buat jerat ikan pari tu. Umpan sotong seekor. Apa bottom. Kita balik di belakang. Belakang boat. Bismillahirrahmanirrahim. Parah tu. Dah letak loceng. Okey. Loceng dah pasang. Okey, beres. Ni kita sambung pergi candat. Depa depan duduk kasok saja ah candat tu. Oh. Demi je lah. Okey. Oh, topik balas air. Tak ada. Penjuru ni hari ni tak menjadi pak. Nak kena bunyi lagi. Kita tak ada hari ni. Boleh orang ikut ah. Bateri ada boleh. Kasut saja. Oh, gap. Oh, kita tak boleh ni. Tak main kat penjuru ni. Sangkut tu. Ada lah. Tu, nampak tu. Ada. Tak kita tak ada lagi. Oh, lupa. Tu. Lambat sikit dia kata. Hak yang kasak-kasak lambat sikit main. Tak masuk shift lagi. Oh, ni baru betul dia. Pok tu, dia makan sotong duit lah. Sotong mahal kot dia pilih. Tu. Kacang. Oh, tu dia. Tak ni ketimbui tadi kan minyak. Oh, Allah. Tu. Tu dia. Okey. Sampai sikit kau tu. Ada tu, dia ada. Nampak tu. Oh, naik lagi lah. Tipu. Jadilah. Nak ibu sekarang. Okey kan. Kami dah pindah main spot kedua. Spot pertama tadi Suram. Main pindah pula kat sini atas, naik atas lagi. Senang. Dah sana apa? Lampu ramai hidup kat sana tadi tu. Namanya Suram ke. Ya. Tu. Tu tak tu ni tu. Tak mari. Dia pakai sotong mahal, candak mahal. Dia pilih candak mahal. Dia naik atas tu.
dah. Sana bunyi au. He. 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 Bolu. Cucak. Oh, ada telur. Oh, akhirnya. Busuk. Tembun. Aduh, di mana hang mau kenai? Oh, nak sembah nak jalan dah. Jam 4-6 minit. Jam 4-6 minit lah. Pagi. Sembah nak jalan lagi. Tak kalau anda naik banyak. Tadi duduk di atas banyak. Saya kata-kata kot. Tak boleh naik banyak. Oh, mewah lah. Mai, mana hampa tadi? Oh tu. Tadi lah semua tu. Oh tu, banyak. Oh, masuk. Alhamdulillah. Alah, bawai main lambat. Hampa main lambat tidak boleh masuk sekali. Tidak boleh join club. Bawai. Oh, sampai pucuk. Oh, siap. Oh, tu dia berat. Tebal. Alhamdulillah, ada lagi. Tu lah duk mi atas tadi banyak. Kedua pula. Inilah proses dia ambillah apa sotong. Dah kedah ni. Cok bunyi. Yang banyak tapi candak dia kurang makan lah ni. Candak dia kurang makan. Biar tak apa, jalan ada naik. Nampak lampu merah dia naik. Bulan tu baru naik tu. Bye. Tu. Tengok ada lagi yang nak. Minta ada lagi yang naik. Saya minta ada lagi naik. Cumi. Tu mai dah. Cumi mai dah. Mana lagi tadi banyak tadi. Oh tu kat luar kan. Tu kat luar kan. Oh tu kat luar. Hujung ni. Tak banyak. Oh min jauh lah, tapi tak mau min buah lampu. Oh tu main masuk ah. Di luar ni oh. Tengok cekok. Oh biar aku buah lampu ni. Sikit yang masuk dalam. Ini dia tu semua tu. 3 ekor, 4 ekor. Oh tu banyak. Timbul luak tu. Sebab bila ada minjau. Dia depan duduk jauh, tak banyak duduk tengok. Banyak duduk jauh. Boleh lah, ada kot masuk dalam jalan. Tak banyak ah. Tak banyak ah. Ada kot 5-6 ekor.
Itulah proses dia. Tolok tengok orang candak sotong ni. Jalan sotong malam-malam ni. Tu lampu-lampu tu semua bubuk candak sotong. Tengok. Tapi tadi lagi banyak mungkin sebab ada yang dah balik lah. Dengan banyak ni lah. Jom. Okey. Jom. Kita tamu candak balik, jom. Oh. Dan ni kalau setiap kali tembak banyak ni kah? Allahu Akbar. Balik gua juga balik. Tiga balik. Papai. Anjala. Ni berapa kilo habis? Ha? Oh. Pai boleh elok. Candak tu. Ya dia. Jadi Mi, first time tengok orang candak. Sampai baring ke. Ada ikut. Cepat. Torak. Alah, tekong buat Maggi sotong pula. Ish. Dia tengok. Tahu. Ajin tekong ni. Maggi sotong boh. Ish, tu dah. Makan pula. Ni apa, sahur ke apa? Dia Maggi. Dia sotong pula. Lalangnya. Bismillah. Jom. Tengoklah. Ada lagi. Oh tu, naik berlemuk tu. Banyak. Alhamdulillah, banyak ni. Dia ada banyak. Nak makan candak ya. Luar belakang ni. Bawal pun masuk. Standby jalan tua. Standby. Banyak tapi tak mau makan candak. Tebak Standby tebak kali dua. Check around. Mari. Jom bawah. Balik. Tengok dia macam mana. Dah. 2 kilo boleh tebak.
goyang tu. Ha tu. Oh. Oh. Sos. Boleh lah, kutik-kutik. Oh. Aduh, balik kan. Baca belum penting. Aku Balik, memancing balik. sekadar hobi bersama teman-teman ikan dicari adrenalin menerkam bila drag berbunyi lihat leturan joran itu yang dinanti di kolam di sungai dan lautan akan ku terja asal ada ikan menipu ikan dengan umpan tiruan bila ada sentapan jadi satu kepuasan fish on come on fish on fish on come on fish on ada otai ada sifu ada masta tapi kumpul tak kira siapa dengar bunyi drag buat orang sasau jangan marah kalau kau kumpau fish on. Okey guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah selamat sampai ke pangkalan Kuala Dulang kecil. Cuaca pagi ni lepas hujan ni. Oh. Padu lah. Tengok tu. Suasana. Semua pakat balik lah. Alhamdulillah selamat sampai. Hasil kami hari ni alhamdulillah lah, boleh lah. Dekat 2 timur sotong. Alhamdulillah dekat tu yang kami boleh. Okey guys. Itu sajalah persembahan kami untuk hari ni. Apa-apa pun jangan lupa like, subscribe, share Kamal Fisher YouTube channel. Jumpa lagi batang akan datang. InsyaAllah. Ada sifu ada masta tapi kumpul tak kira siapa dengar bunyi drag buat orang sasau jangan marah kalau